Bila kita dah tak ada nanti, apa yang kita tinggalkan untuk keluarga? Sesuatu yang makin susut nilainya atau sesuatu yang makin meningkat nilainya? Saya pernah ziarah seorang nenek, seorang ibu tunggal berusia lewat 50-an. Dia tunjuk pada saya satu kotak kecil. Dalam kotak tu ada beberapa keping emas 10 gram dan 20 gram yang dia kumpul sejak 10 tahun yang lalu. Ujar beliau, saya tak tinggalkan anak-anak saya dengan banyak harta, tapi saya nak tinggalkan mereka dengan sesuatu yang bernilai sampai bila-bila. Ujarnya, masa dia muda dulu, harga 1 gram emas sekitar RM150. Sekarang dah lebih RM500. Nilai emasnya dah berganda. Tapi lebih daripada itu, dia tahu warisan tu akan kekal, adil, mudah dan bermakna. Saya kagum bila dengar cara nenek ini berfikir. Kalau saya tinggalkan duit, mungkin habis. Tapi kalau saya tinggalkan emas, mereka akan fikir 2 kali sebelum guna. Betul, sebab emas bukan sekadar simpanan. Ianya simbol usaha, disiplin dan kasih sayang kita untuk keluarga. Nilainya kekal walaupun masa berlalu. Mudah diagihkan tanpa perebutan, malah tak boleh lesap begitu saja seperti duit tunai. Tuan-puan, harta sebenar bukan sekadar banyaknya nilai, tapi panjangnya manfaat yang ia boleh beri kepada pewaris kita nanti. Jom tinggalkan sesuatu yang kekal memberi makna, bukan hanya pada untuk anak-anak tetapi untuk generasi selepas mereka. Yang mana belum ada ekor emas gap, kita boleh menabung emas sikit-sikit serendah 1 gram atau minimal RM100. Bagaimana caranya? Boleh klik link di bio Safia Sofian. Daftar ekor emas gap percuma, saya akan bimbing sebaiknya.